Amin dengan berpantun jujur dan setia benteng negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati para hadirin sekalian. Menurut United Nations PBB, rasuah bukan sekadar memberi atau menerima sogokan, tetapi meliputi segala bentuk penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan diri. Ia boleh berlaku dalam pelbagai bentuk: mencuri wang rakyat, menyalahguna kedudukan atau menggunakan pengaruh untuk mendapat kelebihan yang tidak adil. Akibatnya, tiada kejujuran, rakyat hilang kepercayaan dan negara menjadi lemah. Menurut Transparency International dalam Indeks Persepsi Rasuah 2024, Malaysia memperoleh skor 50 daripada 100 dan berada di tangga ke-57 daripada 180 negara, di mana skala 0 menunjukkan sangat tinggi rasuah, manakala 100 sangat bersih. Lebih membimbangkan, sejak tahun 2019, lebih 2,300 orang generasi muda berusia 16 hingga 40 tahun telah ditahan kerana rasuah. Dan 13% pelajar universiti pernah ditawarkan sogokan. Jika generasi muda dibiar terleka, bagaimana masa depan bangsa dapat dijaga? Rasuah bukan sekadar noda kecil, ia tidak menjerit di telinga, tidak bergema, tetapi ia api di dalam sekam, membakar dalam diam, bagai bara membunuh tanpa suara. Bapa kemerdekaan kita, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, pernah berpesan, negara ini amanah Tuhan, peliharalah dengan jujur dan berani. Kata-kata itu bukan sekadar sejarah, tetapi pesanan yang perlu hidup dalam nadi setiap kita. Sosok berjasa Tun Dr. Mahathir Mohamad antara lain berkata, rasuah boleh menghancurkan pembangunan dan melemahkan cita-cita bangsa. Nun jauh beribu batu, Nelson Mandela menegaskan, kita mesti memutuskan kitaran ganas rasuah kerana ia punca ketidakadilan yang menjadi bara masyarakat. Di dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, Dr. Stephen R. Covey menulis, kepercayaan adalah motivasi manusia yang tertinggi. Kita membina kepercayaan dengan bersikap konsisten, jujur dan menepati janji. Hadirin sekalian, menolak sogokan walau RM1, berkata benar walau pahit, itulah permulaan keberanian sebenar. Kita bukan penonton perubahan, kitalah penggeraknya. Jujur bukan lemah, tetapi kekuatan yang menegakkan negara bangsa. Hadirin, rasuah bukan sekadar dosa kecil, ia racun yang membunuh percaya. Ayo semaikan jujur dalam setiap langkah agar negara kita kekal teguh bermaruah. Air jernih mengalir ke muara, disambut indah cahaya mentari. Lawan rasuah, selamatkan negara, tegakkan maruah demi generasi. Sekian, terima kasih.